kini nak tahu jo kieh. Jo kieh nak tahu. Kieh nampak mana dek? Nampak mana mah? Kias nama kato kias. Oh, kato kias. Yang jo gendang. Yang jo gendang indak tentu. Lah. Nyok lah bayi bau kucing kan. Indak jo manga roti deh. Habis bau kucing mana dek? Yang bau kucing dua. Iya, nang kato-kato kias cundung nang kamaimpo. Ha. Lotiang nang kamangonai. Gilek comin kamuko. Ha. Gilek baliong ka kaki. Aduh, gilek baliong ka kaki. Itu dagang sisu kato-kato sindiran nera. Yo. Pampagunuan. Oh, begitu. Dipakai sari-sari. Jadi kini kok lah semakin habis nampaknya dek. Ndak ada lain, ndak obeh dia orangnya itu kini lain. Iya nak obelnya itu bahan dah, bahan menurut etik anda, etik nan santiang itu kok sekolah buat tarambai tu ada lah. Inggo tarambai sekolahnya muka sudah dek. Ndak langsung sekolah lebih tua. Begitu. Inggo sekolah SD-nya. Kereta nak berlampu dah ni, nak apa lombe ni, mengecek, nak apa lombe kereta nya tu dah. Palombe itu kalau membayar ke pemerintah itu. Iya tapi dikeceknya kereta nak apa lombe ni, muka sudah itu mengecek nak. Tidak menontu mengecek gitu itu nak apa lombe tu. Lidah terpasak di orang aja mengecek. Aduh, tak yo nak mengango. Tu yo mengango dulu mengecek. Muka sudah. Pikirkan dulu. Iya mengango dulu ngeceknya. Yo nak mengango cando itu dah. Namanya le kato kias. Yo latih itu adi. Poila alai. Yang ni. Pela ke baru. Lai beraya sawah baru hari ini. Lai beraya. Oi. Ya, kayo pokak dah. Kan yo pokak dah lai beraya sawah di baru tu kini. Kadogan dah. Oi. Yo beraya sawah di baru tu kini. Lai beraya yo lai. Jongok dulu. Pela jongok. Kalau di sana cerita kami Jotek Cupik, Jotek terhibur yo nan pulang kampung aku namanya Luriang. Itu suraunya namanya Surau Godang. Dulu lagi ada orang berdiri ke subuh. Panelah kini dangau lah Papua. Oke di sana sampai di situ dulu perjumpaan kita. Manjago tu nak pandai nan payah ni.
Thank you.